Weh, aku tak percaya mula-mula, tapi lepas try memang best gila kot. Baik korang cuba sendiri. Sini Art Portable Painting Brush. Baru korang tahu bestnya macam mana. Jom kita sambung warna lukisan yang belum siap hari tu. Color, kita beri color yang sama, color mutiara yang berkilau-kilau, berlip-relip. Cantik deh warna dia. Warna mutiara ni perlu banyak air tau, berulang lancar semasa mewarna. Hasilnya, hasilnya cantik kan?